hari ni 24 hari bulan 5 2026. Abang ni buat short video lagi. Abang ni akan upload untuk siapa yang tengok abang ni video ni, kalau bermanfaat korang sharekan lah. Dia abang ni dapat daripada guru almarhum Abdullah bin Nordin dekat Kampung Bedok, Singapura, Jalan Haji Salam. Abang ni belajar tasawuf dengan dia. Abang Nordin terpanggil untuk bikin ni VDT untuk ajar anak-anak muda zaman sekarang yang tak ada masa nak ke masjid, mencari ijma' ulama' ataupun guru-guru untuk ilmu. Ni ilmu tasawuf. Awaluddin Marifatullah. Awal-awal mengenal Allah. Kalau tak ikut kita baca Al-Quran, sebab dorang yang tengah nazak tu yang ada bukan tahfiz Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran. Kalau dia tahfiz, guru Abang Nordin cakap insya-Allah dia akan ikut. Tapi kalau dia dia tak tahu baca Al-Quran pun, kita ajak dia zikir Allah, insya-Allah dia akan ikut. Okay? Selalu Abang ni cakap zaman Nabi, yes, Nabi tak buat. Tapi Nabi dah cakap dia akan tinggalkan ijma' ulama' dan pewaris dia untuk menjalankan dakwah. Boleh faham? Sebab tu Abang ni selalu bikin video anak-anak kecil kita yang baru lahir, ajar dia mengenal Allah dengan zikrullah. Panjanglah cerita, tapi Abang ni nak sampaikan ni ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak muda yang tak tahu mengaji lah, senang. Kalau tahu mengaji, alhamdulillah. Ni kalau mak bapak korang ataupun anak-anak korang, adik-beradik korang sedang mara tengah nazak, nak meninggal lah, ajak dia zikir. Sebab Abang ni teringat Jumaat lepas 22 hari bulan 5, hari Jumaat 2026, sahabat baik Abang Nordin, dia tengah nazak, dia dah tak sadar. Macam mana guru Abang Nordin ajar kan, Abang Nordin dah amalkan dah lama lah. Macam pada Abang Nordin bujang, sudah mara nak meninggal kan, Abang Nordin ajak dia zikir. Contoh, itu hari Abang Nordin ajak sahabat Abang Nordin ni yang nazak, dah tak sadar tau, dekat sebelah telinga kanan, korang sebelah telinga kanan. Abang Nordin dah buat banyak event pun dekat hospital pun Abang Nordin, alhamdulillah lah, hanya guru Abang Nordin ajar. Sekarang Abang Nordin paste and copy. Jadi anak-anak muda semua, masih ada mak bapak, sahabat-sahabat yang tak tahu baca Al-Quran, no problem. Sebab tu guru Abang Nordin cakap, mengajarlah anak-anak kita kecil-kecil dengan zikrullah, mengenal Allah. Dah besar, primary 1, primary 2, baru dia ajar dia mengenal Allah, solat. Boleh faham? Tapi nak balik dah nak meninggal pun, kita ajarkanlah mak bapak kita, kawan-kawan kita mengenal Allah, macam mana nak pulang. Cara dia, Abang Nordin kasih korang tip, duduk sebelah telinga kanan kan, korang hadiahkan dia Al-Fatihah. Sebab orang tengah nazak, dia memang tak boleh buat apa-apa lagi. Jadi duduk sebelah kanan, kat telinga dia zikir Allah. Tengok orang zikir Allah tu, korang mintakan kalimah Allah kat hati dia. Then korang pegang sini dia, nadi dia, ataupun tangan dia, nadi ni,
korang ajak zikir Allah, takkan. Inilah semua jalan-jalan tasawuf, jalan ilmu tarikat zikir Allah. Korang taruh sini, korang ajak zikir kat sini Allah, jangan mengucap. Dia dapat sebut Allah aja, insya-Allah syurga lah tempat dia. Guru Abang Nurdin ajar Abang Nurdin dulu lah. Jadi Abang Nurdin share. Sekarang social media kan, ni ilmu yang bermanfaat. Adik-adik, mak bapak korang nak meninggal balik pada Allah kan, kita ajar dia jalan. Sebab tu ini jalan ni cuma orang-orang belajar ilmu tasawuf aja, dia dapat daripada guru-guru dia lah. Sebab tu korang sebelah sini ataupun di Dakomah, korang boleh dengar dia punya nadi ni. Nanti dia punya nadi tu kan akan ikut korang berzikir seketul-seketul, deng bunyi darah dia, bermakna dia dah ikut dah tu. Jadi kalau dah gerak dia punya nadi tu kan, korang boleh tinggalkan. Sebab dia dah menuju jalan pulang Allah. Time dia meninggal, awak cabut nyawa dia, kita tak tahu. Kalau dia tu hari sedih pula. Kawan baik Abang Nurdin, dia dah tak sadar. Abang Nurdin ajak zikir Allah. Abang Nurdin nak bisik kat telinga dia, nanti kita jumpa lagi sahabat. Cakap sahabat lah. Nanti jumpa lagi nanti kita jumpa lagi, insya-Allah jumpa lagi di jannah. Abang nak balik aja kan, dia punya tangan tu dah tak bergerak. Jadi dia gerak tangan Abang Nurdin, dia gerak seolah-olah tak boleh pulang. Lepas Abang Nurdin balik kan, 30 minit anak dia telefon Abang Nurdin, cakap, Cik Nurdin, Baba dah balik kepada Allah. Alhamdulillah, insya-Allah balik dalam keadaan berzikir kepada Allah. Sebab tu benda ni cakap, kalau boleh kupaskan panjanglah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, carilah guru-guru ijma' ulama'. Kalau korang dah belajar Quran, hadis, bagus. Cari guru-guru tasawuf ijma' ulama' ataupun ulama' hadis, pergi tanya guru-guru korang. Okey? Sebab ni ilmu mengenal Allah. Macam mana nak ajar saudara mara kita yang tengah nazak balik kepada Allah. Sebab awak ni cakap, kalau korang baca surah Yasin whatever, bagus. Tapi sahabat-sahabat kita yang nazak, dia tak akan ikut kita baca. Sebab apa diorang tak ikut kita baca Al-Quran? Sebab diorang yang tengah nazak tu, yang ada bukan tahfiz Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran. Kalau dia tahfiz, guru Abang Nurdin cakap, insya-Allah dia akan ikut. Tapi kalau dia dia tak tahu baca Al-Quran pun, kita ajak dia zikir Allah, insya-Allah dia akan ikut. Okey? Ajak dia mengenal Allah dengan zikrullah. Kalau boleh nak kupas lagi sekali yang mencakap panjang. Jangan rugi. Kita tolong sahabat-sahabat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajar dia pulang mengenal Allah macam mana. Okey? Ini panjang cerita. Abang Nurdin cuma copy and paste. Hari ni lagi sekali Abang Nurdin cakap 24 hari bulan 05/02/206. Abang Nurdin akan up all ni video. Terutama sekali Abang Nurdin akan tinggalkan untuk anak-anak Abang Nurdin, cucu-cucu Abang Nurdin. Kalau korang dengar Abang Nurdin dah meninggal macam biasa, hadiahkanlah sekadung Al-Fatihah. You all take care, stay safe. Assalamualaikum and
Ciao, pam pam pam. Nah, Ini Bapak Ibu kalau punya anak, taunya agama itu sholat, 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 sholat. Sholat itu nomor 2. Pertama apa dulu? Mengenal Allah. Kenalkan dulu sifatnya, kenalkan dulu kebaikan-kebaikannya, kenalkan bahwa kalau bukan karena kudrah iradahnya, alam ini tiada. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا